Casing ada casing. Okey. Okay guys, settle. Kita setting minyak. Baru cun pergi dia, koyak belum ni sebu So, motor ni minta minyak lebih. Aku buat minyak 120, pilot 36. So, okay lah daripada itu kan. Intake pun kita dah tukar, ego, cun lah. So, settle. Sedap lah bawa daripada itu. Aku suka exhaust dia. Kata bawa idle senyap Bawa biasa lah, senyap Bila tarik teru bising. Okey lah. Dia tak mengganggu orang awam sangat kan. Tak bising sangat. So bila kita nak slow, boleh slow. Bila nak bising, boleh bising So aku nak pergi tukar bakul sekejap. Bakul ni ada siapa-siapa nak. Aku nak tukar bakul baru. Bakul Ori Thailand. Bagi dia tegak sikit lah. Bagi dia lurus lah, tak tegak macam ni. Dia cun-cun. So kita sampai sana kan, pergi tukar sekejap. Bagi cun. Motor dah sedap bawa. Okey lah ni. So guys, okay, ni bakulnya. Ni bakul yang aku pakai sebelum ni. Dia nampak tegak kan. Sebab dia bukan Ori Thailand punya. So ni bakul baru aku dah beli, Ori Thailand Honda. Dia tulis depan ni Honda Yang ni keras sikit lah ke. Korang pun tahu aku rasa. So kalau ada siapa-siapa Iri Melaka nak bakul lepas ni, beritahu Kalau boleh aku tak nak post lah. Harga bakul pun berapa sen ni. Kalau nak beritahu. Okay, kita nak tukar. Function kat jaring ni ada bakul Function pun cun. So lupa aku nak bagi tahu korang, trompet ni aku pakai dia tak kena cun-cun ngam-ngam. Okay, kita nak tukar bakul. Jom. So ni dia guys bakul dia. Dia bagi sekali skru 3 ni. Okay, cun. Mudahkan kerja aku. Tak cari skru lagi. So kalau korang nak beli, boleh klik link dekat description Dia tulis Honda depan. Ori. So jaring ni pun lupa aku nak beritahu. Kalau korang nak beli, boleh klik link dekat description. Aku ada letak. Okay, kita pasang jap. Okay guys, settle lah. Baru cun, made in Thailand, Honda. Ni dia punya plastik, dia punya stiker. Okay, daripada tepi handsome. Dia dah tak tegak ke atas lah. Dia sekata je. So cun. Tengok kualiti dia Barang kalori kualiti cun-cun Tu punya dawai ni dalam ni pun tak kasar. Tak ada yang terkeluar-terkeluar kan. Okay, mantap. Kalau korang nak beli, boleh klik link dekat description. Start jap, payung bunyi. Sekali je. Sangat-sangat base.
Okay guys, aku rasa setakat tu juga video aku untuk kali ni. So lepas ni kita nak pasang barang-barang titanium. Korang stay tune untuk next video. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, share and comment. See you guys in next video. Peace out. Ciao. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni, PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je. Klik link dekat description. Cun-cun mata gaban PMP promote jap. Okay. Tak payah ni. Sebab aku nampak dia macam berkelip ni. Okay, settle. Cun.